Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan, iaitu bahan yang berasaskan kentang lagi. Yang pertama sekali di sini saya nak goreng dulu kentang-kentang yang telah saya potong-potong. Setelah kentang itu garing, kemudian saya angkat dan sisihkan ke tepi. Lalu saya lanjut goreng ikan bilis. Biarkan sehingga garing, lalu kita angkat dan sisihkan. Lalu kita bolehlah tumis bahan yang telah kita kisar. Sambil tu jangan lupa untuk tambahkan garam dan penyedap rasa bagi yang guna lah. Yang tak guna boleh skip, dan juga gula. Nah, setelah ia pecah minyak, dah harum, jiran kiri kanan depan belakang bau, bolehlah masukkan kita punya kentang. Lalu kita gaul rata. Dan kemudian masukkan kita punya ikan bilis. Sama macam tadi, kita gaul rata bagi sebati. Kemudian saya juga nak tambah potongan bawang. Kemudian kita gaul-gaul rata dan biarkan seketika dan siap. Selamat berjumpa.